Geologist versus engineer. Siapa lagi power? Ini geng Geo nak story. Geologist ni kerja dia korek rahsia bumi. Dia study batu, tanah, fosil, semua benda bawah kaki kita yang kita tak pernah fikir pun. Dia boleh tahu tempat mana ada emas, minyak, gas, lombong dan macam-macam lagi. Kiranya macam detektif alam semula jadilah. Kadang-kadang ada juga kerja kat makmal dan ofis. Tapi dia banyak kerja luar. Naik bukit, masuk gua, redah hutan. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan dekat site. Itu perkara biasa bagi seorang geologis. Kena tahan lasak. Boleh dikatakan alam ni adalah taman permainan geologis. Kelayakan nak jadi geologis ni apa? Biasanya kena ada degree dalam geologi atau sains bumi. Kalau engineer pula, tak kurang hebatnya. Dia guna ilmu fizik, matematik dan teknologi untuk reka benda. Jambatan, bangunan, mesin, roket, itu semua kerja dia. Ada banyak jenis engineer. Civil, electrical, mechanical, chemical. Pendek kata, semua benda moden yang kita guna hari-hari mesti ada sentuhan engineer. Jadi, apa kelayakan nak jadi engineer ni? Kena belajar dalam bidang kejuruteraan. Walaupun dua-dua bidang ni berbeza, geologis dan engineer saling bekerjasama. Contoh, nak bina empangan, geologis akan cek tanah, batu dan risiko gempa. Kemudian, engineer plan struktur bangunan ikut info tu. Kalau nak cari minyak pula, geologis detect dulu. Lepas tu, engineer datang set up plantah. So, siapa lagi power? Jawapannya, dua-dua hebat. Nice. Walaupun berlainan bidang. Dapat something?